Okey, kita cerita bab simptom. Apa yang simptom yang saya dapat pada hari ni, apa yang dikongsikan antara suami dan isteri, ada dua kemungkinan kita tak scan lagi, kita tak ruqyah lagi, hanya ini adalah kita bercerita mengenai simptom yang dialami. Jadi apa yang dilalui ni adalah simptom jin asyik dan simptom saka keturunan. Dua-dua ni kena perlukan pemutus. Dua-dua ni kena perlukan pemutus. Jadi tanpa pemutus dia akan masuk. Lagi kalau jin asyik ni kita kena cerai. Pasangan tu kita kena cerai. Itu sebab kita mimpi bersetubuh. Kalau mimpi belum bersetubuh, itu kan cara lain. Itu kan lain. Jadi kalau kita mimpi bersetubuh, kita kena cerai. Barulah benda tu dia takkan ganggu. Lepas tu saka tadi kita kena putuskan lah. Ini ada dah dua simptom yang mana jin asyik dan saka keturunan. Dah.